yang digunakan baja, dua jenis baja ini, iaitu baja Frost dan baja Nutribulk, keluaran perkhidmatan Agropinta. Jadi kita boleh nampak, jadi dua jenis baja ini akan menghasilkan tanaman kita dengan sihat dan umur dengan hidup dengan segar. Jadi kita datang, kita jemput. Di sini tengok kita ada bunga-bunga lagi. Jadi semua. Ini dah kaki tanah. Kita boleh tengok. Ini memang dia hidup dengan, tumbuh dengan segar dan sihat. Jadi di sini memang kita tanaman di sini di keliling kawasan rumah kami memang kita mengamalkan baja organik sahaja. Dua jenis baja organik iaitu baja Frost dan Nutribulk. Ini dah dua jenis baja yang kita guna sahaja, tanpa menggunakan baja-baja kimia. Ini dah kita boleh nampak. Jadi semua tanaman tumbuh dengan sihat dan segar.